itu dengan berwuduk. Tujuan kita berwuduk adalah untuk membersihkan diri. Bagaimana ya cara-cara untuk berwuduk? Jom kita belajar sama-sama. Cuci tangan dulu. Umur 1, 2, 3. Okey, cuci. 1, 2, hidung. 3, hidung. Baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku berwuduk ke Allah Ta'ala. Satu, muka. 1, 2, 3. Tangan. 1, 2, 3. Okey. Kepala. Ni rambut. 1, 2, lagi 3. Okey, telinga. 1, 2, 3. Tutup air. 1, 2, 3. Sebab 1, 2, 3. Tutup air.